pakai spek hitam semua, buka je mulut. Kau jangan risau, buka je mulut, kau tarik nafas. Tarik nafas sambil tu kau cucuk. Cucuk, tarik. Lepas tu, dah ke? Dia tanya aku. Dah, dah cucuk lah. Tunggu kebas lah. Wih, serius lah, aku cakap. Dia macam, lepas pada tu, terus, aku lepas ni aku nak cabut gigi lah kau. Macam tu lah, ibaratnya. So, maknanya nak kata, even aku dah pergi private pun dia akan cari aku. Macam tu lah. Kenapalah, bukan dia orang lah. Kenapa kita takut nak jumpa doktor gigi? Macam... aku rasa sebab jarum kot. Sebab jarum Aku pun sini takut jarum. Tapi doktor jadi doktor gigi. Betul. Aku cucuk ni, ataupun ambil darah. Apa biar baik. Tapi Tapi doktor je cucuk gigi. tapi maksudnya kalau kita ni tak ada hal.